Ayam goreng kan? Ya, sama. Alright, jom tunjuk je. Kak, saya nak ni, ada ke? Oh, ayam seko ada? Boleh lah, nak satu. Betul seko lah? Betul? Alright, boleh satu-satu. Ayam goreng seko, RM19.50. Chicken tender? Ada chicken tender ke? Ada? Boleh lah, ambil yang spicy punya. Habanero. Ya, Dia pedas sangat ke apa? dia pedas-pedas manis ni. Oh. Nice. Tu untuk ayam tu ada sos apa? Bagi nanti. Untuk ayam seko ke? Ayam seko kita bagi sos ecek 8. 8. Kalau ni saya nampak ada ni. Ini dia kena add on satu cup RM2. Kacau tu bagi lah 3-3 kot. Dah lama ni Fatih ayam goreng. Dalam setahun. Ada berapa cawangan lah? Selayang satu, rawang satu. So itu saja. Berapa harga? RM34.50. RM3.45. Saya QR boleh Okey. Terima kasih. Sama. Alright, dah siap. Ni confirm ke? Cuba sekali nak lagi? InsyaAllah. Ya? Okey. Okeylah, sedap. Nanti saya datang balik lah. Okey, terima kasih. Sama. Ayam goreng seko dengan chicken tender satu. Chicken tender dia ni dia ada tortilla wrap. Bismillah. Pedas juga. Bismillah. Cicah dia lagi sedap tu. One more. Aku tak pernah makan lagi chicken tender sebelum ni. Sedap gak? Ya Allah. Ni yang original punya. Bismillah. Oh. Wow. Tapi antara original dengan yang habanero ni, aku lebih more into habanero ni lah. Sedap. Lagi-lagi letak dengan dia punya garlic sauce ni. Wow. Oh. Ayam seko. Alhamdulillah kenyang pula. Ayam dia masak sampai dalam. So memang tak jumpa lah dia punya macam orang kata darah-darah tu kan. Ini 3 jenis sos dia. Ya. Kulit ayam jangan dilupakan. Bismillah. Wah. Sos Korea. One more.